Prestasi memberangsang skuad Melaka FC dalam beberapa perlawanan terakhir sebelum ini menjadi sandaran skuad terbabit berdepan Johor Darul Tazim JDT pada saingan suku akhir Piala Malaysia di Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri, malam nanti. Bagaimanapun MFC berdepan lawan sukar yang tidak boleh dinafikan mana-mana pihak berdasarkan rekod dan prestasi JDT dalam saingan Liga Super, Piala Malaysia maupun Liga Juara-Juara Asia Elite Akli. Pengurus MFC, Muhammad Najmi Mohd Nordin berkata, aksi tanpa tewas skuad berkenaan di Liga Super setakat ini menggambarkan skuad terbabit amat dominan untuk berdepan MFC di gelanggang mereka malam nanti. Begitupun Najmi yakin skuad bimbingan jurulatih Ella Varasan akan beraksi dengan semangat juang tinggi untuk memastikan saingan dapat ditampilkan dengan efektif. Di atas kertas sememangnya JDT memiliki barisan terbaik yang sukar digugat. Namun kami hadir untuk memberi tentangan sebaik mungkin pada saingan pusingan pertama ini sebelum bertemu lawan di Melaka. Mana-mana pasukan pasti mengintai kemenangan berdepan JDT biarpun laluan amat berduri menerusi kemantapan pasukan terbabit di semua posisi, katanya. MFC mara ke suku akhir selepas mengatasi Sabah 3-0 pada pusingan kedua Piala Malaysia di Likas sekaligus mencatat agregat 5-2 untuk berdepan JDT. Menariknya di sebalik itu, Melaka membawa masuk pemain pertahanan prolifik baharu bagi menghadapi Johor Darul Tazim JDT dalam aksi suku akhir pertama Piala Malaysia musim 2025-2026. Pemain yang dimaksudkan ialah bekas pertahanan kental Kelantan TRW, Simen Lingbo, yang menyertai Melaka FC selepas jendela perpindahan kedua Liga Malaysia musim ini. Sepanjang setengah musim bersama Kelantan TRW, Simen Lingbo telah membuat 21 penampilan dengan meledak 3 gol serta mencatat 1 bantuan jaringan. Diketahui Simen Lingbo berada dalam skuad Melaka FC bagi menghadapi Johor Darul Tazim JDT pada Jumaat. Pemain berusia 27 tahun itu turut menyertai pasukan dalam kunjungan ke SSI bagi harungi aksi suku akhir Piala Malaysia bertemu JDT. Ditanya tentang perlawanan malam ini beliau berkata, kami dalam keadaan terbaik melawan JDT, tentunya kami mengharapkan 3 mata nanti, sekurang-kurangnya 1 mata. Kami sudah tahu betapa sukar melawan mereka, namun di atas padang segala sesuatu bisa terjadi, ungkapnya. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe.